pandai. Teruskan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Encik Tanya Zhong, seorang kaunselor di Katharsis UKM. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih sebab Encik Tan sudi hadir dalam interview ni. Saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Al-Jazira bin Zainal. Saya Syekh Wahid bin Saiful Rizal. Saya Muhammad Wazif Haqiuddin. Jadi kami adalah pelajar daripada kursus etika dan peradaban di bawah Dr. Zamri. Jadi pada hari ini tujuan kami nak menemu ramah Encik Tan adalah untuk mengupaskan tentang satu isu yang kami telah pilih sendiri untuk tugasan ini, iaitu isu keganasan rumah tangga berdasarkan perspektif psikologi lah. Jadi mungkin kita boleh start dulu dengan soalan yang asas dulu. Dari pandangan seorang kaunselor kan, yang dah banyak berhadapan dengan klien-klien, tak kisah daripada student ke ataupun daripada luar juga kan, yang dah biasa dengan isu keganasan rumah tangga. Apa itu isu keganasan rumah tangga dan apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tu melakukan isu keganasan rumah tangga dalam sesebuah rumah tangga? Okay, baik, terima kasih Jazila atas pertanyaan soalan itu. Saya juga selamat petang kepada semua. Seperti dimaklumkan, saya kaunselor dari UKM atau saya cakap boleh. So basically isu hari ini berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Sebenarnya satu topik yang saya rasa akan dia dah sentiasa hot dah isu. Memang kalau itu statistiknya memang dia naik tapi sampai 2023 dia turun. Dia ada boleh cari balik. Tapi tunggu sumber yang berbeza, tapi nampak statistik dulu. Mungkin ada sesuatu yang berlaku oleh kerajaan yang berkesan untuk membantu. Tapi basically isu keganasan rumah tangga ni dia melibatkan isu, namanya pun keganasan rumah tangga, dia melibatkan in English we call domestic violence. Suatu benda yang berlaku, keganasan berlaku dalam rumah tangga. So dia sangat berkaitan dengan beberapa akta. Itu yang saya pergi buat survey ini kertas ni dan proses survey penting ni. So ini bukan dalam kekuatan saya, tapi kita boleh cerita sebab saya ada pengalaman memutuskan. Tapi tak ada secara directly. Cuma kebanyakan jumpa saya itu dikira sebagai hasil keganasan rumah tangga. Hasil maksudnya klien lah, dia adalah result dia. Tapi kalau apabila cerita pasal keganasan rumah tangga, dia tak boleh jauh dengan satu akta. Dia tahu kan, memang ada akta khas untuk keganasan rumah tangga 1994, akta 51. Dan akta ini pun berkaitan dengan satu lagi akta namanya kanun kesesaan akta 574. Dua benda ni dia exclusion benda. Sebab when we talk about keganasan rumah tangga, kita faham dulu apa tu maksudnya domestic violence, keganasan rumah tangga. Okay, kalau berdasarkan explanation yang dalam akta tu, dia bukan sahaja secara fizikal. Kita faham dulu, bukan sahaja secara fizikal. Okay, anything yang boleh menyebabkan orang tersebut melibatkan macam dari segi emotional, dia boleh cerita. Atau contoh, dia ada anything paksaan yang buat orang terasa tak selesa, tak selamat, dia banyak. Macam saya listkan dekat sini, banyak gila dia boleh wujud dekat akta tersebut. So itu maksudnya keganasan rumah tangga. Anything yang buat seseorang individu rasa tak selamat, di Hongkong ke, atau harta dia kena diungkut ke, harta dia kena rosak menyebabkan dia rasa macam stres ke, itu pun dikira keganasan. Bukan sahaja kena dengan orang secara fizikal. Maksudnya dia rosakkan harta seseorang tu, atau diungkut dia, atau di Hongkong dia kurung, dia tak bagi dia keluar, tak ada kebebasan, dikira keganasan rumah tangga. So kita kena faham ikut akta tu lah. Dan saya rasa paling tepat adalah berdasarkan akta punya explanation, sebab itulah akan menentukan sama ada itu adalah dikira sebagai keganasan rumah tangga. So macam seperti yang kita fahamkan, it's not only physical abuse atau violence, tapi secara emotional. Tapi sebenarnya lebih baik tu physical. Kenapa physical lebih baik? Sebab luka tu kita nampak, tapi emotional tak boleh nampak. So itu benda. So hari ni kita cerita pasal psychological aspect. So datang kepada yang pertama, soalan pertama tu berkaitan dengan punca. Tapi kita faham pasal definition. Tapi so sekali kita faham dari segi punca, dari segi perspektif psikologi, dia memang tak boleh jauh. Dia ada banyak perspektif sebenarnya. Kita saya tengok macam banyak ni perspektifnya. Tapi sebelum tu dia banyak tapi sebelum tu saya nak bagi tahu dia ada banyak perspektif. Saya 1, 2, 3, 4, 5 Tapi saya nak bagi tahu dulu berdasarkan maklumat yang saya dapat ni, keganasan rumah tangga tu adakah dia salah kepada pelaku tersebut? Kalau ikut dalam apa yang saya faham dulu tu kan, kalau ikut dalam kenapa domestic violence tu dia berlaku, bukan salah kepada pelaku sahaja, mangsa pun juga peranan dua-dua. So dia ada teori untuk exclude dua. So kalau itu dia banyak lah, itu korang baca tak payah lah kan. Tapi kalau yang pertama sekali tu kita tengok dari segi naturally, sebenarnya macam mana violence ini dia tak boleh jauh beza daripada, sebab banyak orang akan tanya kenapa benda itu berlaku.
kalau dalam you semua budak psikologi kan, you macam dengarkan Bandura social learning theory kan. Berdasarkan Bandura social learning theory, dia percaya benda tu berlaku melalui modeling, lepas tu dan juga dia dapat reinforce macam tu. Dia ada sebab you ingatkan Bandura kata kita belajar apa yang kita nampak terutamanya masa kritikalnya semasa remaja, masa budak. So that's why domestic violence tu masuk saya tu kebanyakan datang daripada keluarga sebab dia nampak. Sebab daripada dia nampak tu dia akan buat dia macam apa tu, temukan dia nampak tu dia akan start to reasoning kan tingkat laku tu. Faham tak maksud saya? So maksudnya kalau ikut dalam sini saya ada catat tapi saya lupa. Sebab dulu saya pernah belajar untuk Bandura teori ni kan. Dia akan assume kalau contoh dalam hal itu satu konflik sebab dia tengok dalam rumah contoh lah, especially dia nampak mak ayah dia bagi tambah mak dia ke macam mana depan mata dia, so dia nampak oh itu adalah cara untuk menguruskan konflik, aggression is the way. So dia akan sebab budak akan macam dia kata budak ni dia macam dalam erti kata macam kertas yang dia suci, lalu saya suci. So macam mana nak masukkan kandungan dalam tu adalah berdasarkan apa yang dia nampak daripada society. So apa yang kita faham, how we form, maksudnya kenapa kita kata manusia tu unik. Okay, sebab manusia tu unik, manusia ni dia form berdasarkan pengalaman kita berbeza dan berdasarkan pilihan kita yang ambil. So it's a combination of us. Berdasarkan pengalaman kita, dia campur semua menyebabkan kita jadi macam tu. So tak ada siapa identically same. So when it comes to experience dengan pilihan, the first society yang budak-budak nampak adalah keluarga. The first society maksudnya melibatkan hubungan antara dia dengan orang lain lah. The first society adalah keluarga. So apa yang dia nampak dekat keluarga, yang itu akan jadi model dia dalam social learning dan juga social learning story. Dia faham itu berdasarkan observation. So that's why ada banyak orang kata kau exactly macam ayah kau lah. Sebab you follow how your father react, walaupun benda tu betul atau salah. So itu maksud saya, ini salah satu. Okay. Tapi benda tu selain daripada benda tu banyak research study, benda tu sangat berkaitan dengan personality seorang. We talk about how this thing form. Tapi kadang-kadang macam mana orang tu dia jadi pelaku untuk kesalahan ini, dia berkaitan dengan personality. Kalau saya study tu, saya nampak ada 3 lah personality sangat berkaitan. Tapi dia bukan personality disorder, dia multi personality. Yang pertama tu of course narcissism. Narcissistic personality disorder, itu disorder. Narcissism maksudnya, kenapa narcissism? Sebab narcissism dia ada banyak sifat. Satu sifat tu adalah dia ada yang pertama sekali dia ada low atau zero empathy. Itu adalah narcissistic. Kan? Dia ada perasaan kesian dengan orang tersebut. Okay? Lepas tu dia ada satu rasa macam superiority. Dia nak rasa dia menguasai suatu benda. You're familiar dengan narcissistic? Familiar kan? So itu adalah narcissism. So tak ada orang kata narcissism tu confirm akan ada abusive symptom. Tapi kalau narcissism tu dia chance yang tinggi. Salah satu kalau personality dia ke arah narcissism, dan narcissistic adalah antara personality yang sangat suka untuk dikena pasti. Antara lah. Bukan macam mana? Dikena pasti senang untuk kita. Untuk orang tu sedar diri tak. Sebab isu dia terlalu macam mana dia nak rasa dia betul. Itu salah dia lah. Satu lagi yang kedua personality tu saya nampak tu antisocial perspective. Antisocial di sini adalah di psychological perspective, bukan bermaksud di dalam bersosial. You kena faham tu. Antisocial maksudnya dia ambil tindakan yang jauh berbeza daripada social norm. Maybe we can say psychopath juga lah, in other way lah. Tapi antisocial tu maksudnya kalau contoh normally norms buat macam tu, dia tak nak buat macam tu. Itu pun salah satu personality dia. Dan satu lagi sebenarnya more to borderline personality disorder. Borderline punya personality. So borderline personality tu dia more to unstable dalam semua familiar. Dia ada 10 jenis personality disorder. Okay, so ini salah satu jenisnya. You kena fikir balik ya. Kau tanya soalan pasal suatu psikologi, itu jawapan suatu psikologi. So satu lagi ada borderline. Borderline tu maksudnya dia tak stabil dalam semua hubungan. So dia ada isu dari segi attachment issue. So that's why when it comes to dalam mangsa tu dia ada banyak sebenarnya. Kenapa kejadian tu dia ada banyak? Satu dia nak win. Dia nak orang kata dia nak kuasa. Sebab banyak benda tu depends on power. Dan satu lagi sebab dia ada rasa insecurity. That's why dia buat something to show that dia strong. Untuk dominan dalam tu. Itu maksud dia. Itu perspektif. Banyak ni. Banyak perspektif kat sini. Lepas tu of course lah benda tu dia berkaitan dengan emotional regulation. Dan juga kalau dia sangat satu termnya, kalau you're familiar dalam CBT bagi cognitive dysfunction dan sebenarnya saya tak nak cerita banyak sebenarnya dia ada in both side. Yang menariknya dia in both side. Macam kalau
You faham kan apa tu cognitive distortion kan? You faham CBT how it works, right? CBT dia percaya kita setiap pengalaman tu macam cognitive dia dalam bentuk scheme. Kan dia setiap scheme tu combination tu yang menyebabkan kita punya thought, dia ada automatic thought. Maksudnya automatic thought apabila something berlaku kita macam respond automatically terhadap benda tu. Tidak semestinya dia functional atau dysfunctional, itu betul. So salah sejenis kalau dia jadi dysfunctional thought, kita panggil cognitive distortion. Okay, patterns of belief tidak semestinya dia betul, tapi dikonfirm dia adalah dysfunctional. Ada banyak lah. Contoh macam kalau contoh untuk preparator, maksudnya orang pelaku ni kebanyakan besar dia ada rationalization, yang terlalu rationalization. Kalau in your term dia panggil over toxic positivity, tapi dia rationalize every action dia walaupun benda tak betul. Dia tak adalah saya just buat benda ini untuk pastikan dia bersama dengan saya, apa yang saya buat tu betul, itu rationalization. Walaupun tidak semestinya rational. Kalau sebagai seorang meeting, apa lagi? Meeting kalau kenapa saya kata dua benda tu dia correlate kan? Sebab satu, seorang tu dibuat, okay, dia rasa apa yang dia buat tu betul. Seorang lagi diterima, dia rasa apa yang diterima tu adalah sepatutnya. So itu takkannya cognitive distortion kepada mangsa tu. Contoh dia ada macam catastrophizing, dia panggil apa, always dia predict the worst punya thought. Maksudnya dia mungkin dia rasa takkan tinggalkan pasangan dia, tak tinggalkan mereka, rasa lepas tinggalkan ni tak ada lah, takkan dapat lah yang lebih baik. Contoh, atau something yang all of nothing thoughts. Maksudnya dia sangat rigid thought. So itu cognitive distortion, dia berkaitan, dan kognitif dia berkaitan dengan emotional, how you regulate your emotion. So ada lagi banyak teori sebenarnya expect tu. Satu lagi kita boleh expect dari segi, walaupun benda tu bukan satu theoretical perspective yang disahkan sebab banyak orang kutuk dia, tapi fokus dengan dia panggil signal for punya psychodynamic perspective. Kalau you tengok kan, benda tu is a form of different mechanism. Kalau you tengok, tahu kan different mechanism digunakan untuk apa? Kenapa tidak ada different mechanism? Soalan psikologi. Tadi belajar, ni perhatikan. Kita cope dengan semua masalah. Cope pasal itu spesifik, cope tu betul kan? Tapi kenapa kita kena ada different mechanism? Cope tu betul kan? Macam mana dia tak ambil berat, dia perhatikan kalau lepas tu saya ambil gambar, video. Kami jawab Semua tak mesti. Kalau saya bagi sebab untuk justify kita punya action. Tapi tak ada key point, tak ada key point tu. Tak ada GPT. Sebenarnya lah, different mechanism tu dibuat apabila untuk membantu seseorang tu cope dengan perasaan anxiety. So kalau kita rasa anxious, rasa macam selesai masalah dari masalah, dia akan keluar different mechanism. So ada banyak cara, ada banyak jenis different mechanism dia gunakan. So different mechanism dia explain macam mana berlaku tu. Kalau you berada dengan dia displacement, sejenis different mechanism kan, dia dapat satu benda daripada orang yang lebih more threatening object. Macam contoh kau pukul aku kan, aku padahal contoh kau bos, kau marah aku kena diam dekat kerja, betul kan? Sebab kau bos aku, takkan aku ni kan. So aku simpan balik rumah, aku lebih kuasa tak ni adalah wife aku. Dia displace contoh. Tapi dia displace kat, maksudnya dia rasa perasaan marah tu, dia marah dekat kau sebab aku tahu kau tak akan lawan aku. Oh, ini kita Itu belajar dia je panggil Vietnam, displacement. Dia banyak. Banyak. Itulah pelakunya sebab dia displace kepada less tuition. Kalau you relate kepada psychodynamic punya perspektif. So ini ada banyak. Kalau macam ini satu, lepas tu atau kalau contoh kan, kalau kan ada satu lagi macam projection. Dia projectkan advantage perasaan dia kepada orang lain. Tapi kalau victim pula dia ada di denial. Dia rasa macam apa yang dia buat tu tak apa, dia akan berubah. Kan? Dalam keluarga macam tu, dalam semua hubungan macam tu tak apa. Tahu dia cheating pun tak apa. Saya boleh Dia akan ubah dia. berubah. Saya boleh ubah dia. Dia tahan Saya akan memimpin dia sebagai seorang isteri yang taat, contoh dan sebagainya. Okey. Lepas tu atau self blame dan sebagainya. Itu pun kita boleh relate dari segi psychology perspektif. Tapi lebih menariknya sebenarnya ada satu cycle, violence of cycle. You pernah dengar kan cycle of violence? Cycle of violence, dia ada banyak cycle of violence. Ada satu yang Widom cycle of violence, dia kata dia explain kenapa, tapi dia tak explain detail, tapi dia explain kenapa seseorang tu dia pernah jadi mangsa, dia setuju orang jadi mangsa ni dia akan jadi pelaku balik sebab itu adalah cycle. Dia trauma. Betul. Dan sebenarnya ada memang satu tu memang very famous walaupun it's not really a very valid punya, sebab dia ada banyak orang ada criticism kepada teori tu. Cycle of abuse, dia ada 4 stage. Daripada linear, Walker, dia ada
dia cerita betul. Tapi lepas tu ada orang explain 4 stage tu kepada 16 stage. Dia breakdown. Tapi dia cerita macam mana cycle tu berlaku tanpa bentuk 4 stage. Kalau ChatGPT cakap 3 stage, tapi kalau saya cari dekat online ada 4 stage. So maksudnya kalau violence tu berlaku, dia maksudnya cycle of violence. So, macam mana cycle berlaku, dia start dengan stage yang pertama, attention building. Maksudnya dia satu violence tu gantung-gantungan berlaku sebab dia ada tension, dia ada stress, ada permintaan, tak mungkin dia punya situation tu tengah nak panas. Lepas tu baru kepada incident. Incident maksudnya apabila the threshold level dah sampai dah, so dia start dah attack orang. Pelaku tu start bagi attack dia secara verbally, secara physically. Victim tu terima benda tu. Itulah start drama incident. Tapi after incident tu dia satu stage yang panggil reconciliation. Maksudnya more to stage ni dia macam stage yang macam forgiveness atau dia panggil honeymoon stage dalam tu. Maksudnya lepas habis tu orang tu yang insaf, Allah aku menyesal lah, aku minta lagi, minta maaf tu. So orang pun rasa aku tak nak lah maafkan dia, tapi hati tu dengan pelan-pelan. Lepas tu dia baru go for another stage, calm stage. Maksudnya dalam calm dia dalam situation tu tu okay, peaceful. Kenapa saya kata benda tu is a cycle? Jangan ulang balik. Sebab tu dia macam bertahan je. Betul. So orang mangsa tu terperangkap dalam tu dan orang pelaku terperangkap dalam tu. Itulah dia bantu cycle of violence. Kalau boleh cari betul, very interesting. Aku pernah belajar dalam social psychology dulu. So it's a theory lah. So I give you different perspective. Tapi kalau you tanya saya the main perspective ni, kenapa orang tu jadi domestic violence tu berlaku, it come to both side. Seorang, tapi kita tak boleh salahkan seorang. Setiap orang pas satu benda mesti come from a reason and come from experience. Kalau contoh aku berlaku, mungkin pengalaman yang sebelum tu. Now I'm talking about what happened dalam rumah, dan termasuk lagi orang tu dapat violence dekat luar dan sebagainya. So itu adalah berlaku. So mungkin dia pernah ada experience tersebut, atau dia tak ada cara untuk melepaskan kemarahan dia dengan cara yang ini saya punya pendapat. Okay, so that's why dia berlaku benda tu. Okay, tapi I believe benda tu it comes both way. Dia macam tak senang lagi dia put in this way lah. Domestic violence maksudnya pergaduhan tapi dia menyebabkan luka dekat hati atau luka secara fizikal. Itu maksudnya gaduh. Kalau you gaduh dengan your pasangan dalam rumah, buat dia terasa, buat dia trauma, it considered as domestic violence. So dan berlaku juga dengan bangsa ni, dia diam, senyap, dia itu. Itu memang tak kesalahan gitu. So itu yang berlaku yang picture bagi saya. Ada banyak perspektif you kena tengok. Tapi jangan tengok violence tu daripada satu sudut saja, sebab it's actually related by your biological perspective lah, social perspective is a very broad perspective combined together. So tentang domestic violence. Okay, macam saya kasih saya bincang. So yang second one yang untuk answer akan jadi ada sempat nak cari. Okay, harap menjawab soalannya. Ada pertanyaanmu boleh? Terima kasih Encik Tan. So ada siapa nak tanya? So mungkin tu daripada yang kita banyak dengar daripada Encik Tan cakap tadi, banyak kepada psychological punya perspektif. Tapi kalau kita pergi ke dunia sebenar, ataupun kita apa yang jadi dalam masyarakat kita sekarang, apa sebenarnya faktor yang kebanyakannya yang kita nampak menjadi punca kepada domestic violence? Mungkin dari segi kesempitan ekonomi ataupun macam mana? Macam tu lah. Macam saya katakan, everything come from conflicts. Kadang-kadang saya tu search pun macam mana dia kadang-kadang relate juga kepada satu society. Dia punya social, dia punya norms dalam society tu macam mana. Mungkin dalam norms tu macam ada certain Asian country kan, dia normalizekan lelaki tu lebih berkuasa compare dengan perempuan. So benda tu boleh juga jadi satu promoting factor. How does cultural perspective untuk nilai benda tu. Maksudnya perempuan consider macam less power compared to lelaki. So dia ada isu dari segi gender inequality. So kalau dalam gender inequality, maksudnya perempuan tu kena kena. So seorang tak tahu punya, so benda tu boleh jadi promote. Kalau you rate kepada broad perspective, kan? Tapi bagi saya benda tu everything link. Tapi kalau tanya saya lah, the main contributing factors tak ada kerana how you manage the conflict. Macam mana you manage to. That's why saya sentiasa dia cakap kalau family counselling pun dia cakap dengan parents to never argue atau never gaduh depan anak. Sebab dia nampak, dia melihat dan dia tahu itu cara dia. Benda tu for me, sebab macam saya kata, the first society yang kita jumpa adalah keluarga. Lepas habis tu, okay, the movement, walaupun banyak orang kata sekolah memberi kesan, betul. So the movement dia balik rumah, how you educate them, how you bantu mereka melihat konflik tersebut, itu sangat penting. Itu
datang kepada value seseorang tu. Itu datangnya violence, konfliknya. Kalau dari saya lah. Maksudnya kalau kaya asuhan contohlah kaya sahih Bombay dia ambilnya atau dari yang tu kan, dia boleh mempengaruhi juga anak-anak. Maksudnya kaya parenting style. Macam saya menariknya kan, parenting style tu dia berkaitan dengan attachment theory. You tahu kan, kaya parenting ada banyak, ada attachment theory. Dan kalau saya tadi cari ChatGPT kan, avoidance parents, lepas tu ada yang macam control, ada beberapa tu kan, dia akan lead to issue ni. Ada, tapi So, dia tak ada masukkan. kaitan juga lah, Ada kaitan. How you be parenting. Sebab kenapa saya kata, macam dia kata lah, domestic violence come from pertama sekali, everyone eagerly want power. Manusia kan, kalau ikut dalam William Glasser punya teori tu kan, terapi seseorang tu dia ada 5 basic needs dalam kehidupan. 5 basic dalam kehidupan untuk mencapai kesedaran hidup. Salah satunya ada fun. Okay, kau memang suka kan fun. Okay, lepas tu ada love and belonging. Love and belonging. Okay, ada physiological perspective, lepas tu ada lagi satu adalah freedom dan sekali adalah power. So setiap manusia kalau capai psychological wellness tu dia ada 3 benda ni. Nampak tak? Dalam tu 5 tak explain dah power tu penting. So that's why benda tu. Kenapa kita nak rasa macam nak dominance, sebab ni rasa power tu. Satu lagi sebab dia fear of insecurity. Misalnya aku cakap borderline tadi tu dia ada isu mungkin domestic violence sebab dia rasa tak selamat, rasa tak secure, so dia nak guna cara tu. Dia ada satu misunderstanding. Oh, kalau saya guna cara macam ni, now is related to connecting. Apa tak? Very complicated. Sebab how they believe that. Dia percaya saya guna power saya akan conquer orang tu akan jadi milik saya. Mungkin bagi tak bodoh lah dia kan, macam betul kan. Tapi macam saya kata, fikiran ini dia sangat berbeza, bergantung kepada how they think grow up. Macam mana dia tak educate parents, dia ajar dia macam mana. So bayangkan dalam kerangka tu dia kata you kena pegang banyak power, so that you ada banyak-banyak benda, so dia akan menang dalam hidup ni. So dia pegang untuk dia kecil tu. Saya akan menang, saya kena ni, saya nak menang ni. Kalau tak menang saya gagal. Bila terlalu banyak orang. Dia bagi off nothing tak terlalu black and white sahaja, ada yang grey area maksud dia. Dia banyak. Kalau nak study pasal domestic violence tu is banyak sebab. You tak boleh salahkan semua pelaku. You kena salahkan dengan bangsa. Kenapa you senyap? Tapi kalau itu it sounds frustrated lah. Mungkin di kehidupan dia, macam dia kata dia rasa insecure, lepas tu dia keluar tak ada siapa lah. It happens dengan salah seorang klien saya. Dia tak nak bercerai. Dia bercerai sebab walaupun suami dia dapat macam-macam benda. Dia macam-macam benda, maksudnya apa? Macam-macam benda dia pernah angkat kerusi nak pergi pak dia depan anak dia nak tumpuk ayah dia lah. Nampak tak? Tapi klien saya tu dia kata dia tak nak anak dia jadi anak dahaka. Tapi dia tak quit. Suami dia tak ambil barang lah. Ambil bahan. So dia takut. Kalau aku hidup seorang ni tak ada suami, aku ni macam apa nak hidup? Nampak tak? Faham. Mungkin itu maksudnya faktor kewangan juga lah. Betul, banyak benda. Saya senang kata je lah, everything happen in conflict. Benda tu berlaku dalam bentuk konflik. Ada konflik, start lah. Tapi kadang-kadang tu benda two way. Kalau seorang tu keep on provoking, kau bagi provoke balik tu memang ni lah. Biasa kita kata tak boleh gaduh. Dua tu kalau dua api memang mati lah. Tak boleh, kena seorang api, seorang air. So dia kena ada. Ini more to my personal perspective, no theory, tapi my understanding. That's why kita kata kalau gaduh, dua orang tumpuk isyar gaduh. Salah siapa? Siapa mula tak? Dua salah. Orang tu pergi provoke kau, kenapa pergi lain dan kau pergi provoke balik? Itu salah kau. Itu maksud dia. Okay. Terima kasih Cik Tan. So mungkin kita sebelum masuk ke soalan kedua, mungkin sekarang ni kita mungkin sekarang ni kan, kalau kita tengok dulu kes-kes melibatkan domestic violence ni banyak dalam kalangan wanita kan, dan kalau kita tengok yang sekarang ni dia bukan terjadi dalam kalangan wanita saja, tapi dalam kalangan lelaki saja dia telah diklasifikasi sebagai keganasan rumah tangga terhadap lelaki. Betul. So mungkin apa pandangan Encik Tan tentang Maksudnya apa? Maksudnya kenapa adakah daya tahan seorang, faham tak, kenapa macam dulu tak ada dan sekarang terjadi? Tapi sebelum tu kan saya very questioned about dulu punya report statistik. Saya dia macam ni. Statistik ni berdasarkan berapa jumlah orang yang membuat laporan. Okay? Tidak merangkumi semua orang yang tidak membuat laporan. So saya kalau ini berdasarkan saya punya pendapat tak ada punya teori. So saya nak tanya lah,
benda tu sangat berkaitan dengan how kita view dari segi the natures of men and women, kan? To be drastically, I don't like this. Tapi in Asian atau in any country, men to be labelled as someone stronger, sepatutnya kuat dan sebagainya. So apabila ada something berlaku yang menyebabkan dia nampak dia lemah, adakah dia akan tendangkan diri kepada orang lain? Itu saya nak tanya soalan tu. That's why kenapa sikit je lelaki nak jumpa kaunselor compare dengan perempuan, sebab dia rasa benda tu ada satu benda yang tanda kelemahan diri sendiri. Betul. So mindset ini sekarang pun masuk dalam apa kata itu. So itu adakah mereka berani untuk report? Itu one thing. Macam dulu lah mereka kata ada banyak kes kata apa yang hari tu relate berkorang dia pasal student LGBT kan. Kenapa sekarang LGBT semakin banyak contoh kan? Yelah sebab sebelum tu tak pernah ada orang openly report benda tu. Sebab social media. But now it will come back to benda tu. Tapi I agree with what you say. Keganasan Muhammad tadi saya tak mention pun. Saya tak mention lelaki perempuan, tapi it happens in both sides. Maksudnya betul-betul lah kita cakap kalau kita gender equality. Alamak, itu pula ikut. Tapi bukan maksud macam tu. Maksudnya ialah dia both side. Kalau you tanya saya, tak ada statistik lah, tapi it sounds like lelaki akan mungkin membesarkan permasalahan in physical way, tapi perempuan buat dengan orang tu more to emotional way. It comes to both way. Keganasan dalam rumah tangga melibatkan 2 orang, 3 orang dan sebagainya. Keganasan rumah tangga tu dia juga boleh berkaitan dengan bapa dengan anak-anak kan. Rumah tangga kan apa? Rumah tangga. So bagi saya tak ada macam tu. Macam tadi kata tu lah, conflict happen tak kisahlah perempuan. Cuma cara pelakuran sahaja lah. Itu pendapat saya lah. Okay. Terima kasih. So memang betul lah kekerasan rumah tangga ni memang berlaku dalam kalangan lelaki dan juga perempuan. Cumanya mungkin sekarang ni kesedaran lelaki untuk melaporkan bahawa dia ada kekerasan tu lebih dia sama ada dengan gangguan seksual lah. Gangguan seksual dulu kata lelaki yang buat dengan perempuan. Tak, sekarang lelaki pun bahaya. Lelaki bukan lelaki dengan lelaki yo. Maksudnya lelaki lelaki perempuan yang pergi attack dengan dia. So we cannot label benda tu. Sebab yang berbeza tu manusia. Itu label stigma sahaja lah. Okay. So kita mungkin berbalik ke kita pergi ke soalan yang seterusnya. Banyak soalan. Macam soalan dari segi kesan lah Encik Tan. Okay. So daripada keganasan ni kita dah cerita apa faktor-faktor punca kan dari segi psikologikal. Apa sebenarnya kesan? Mungkin kesan terhadap diri dia, terhadap pasangan dia, dan juga mungkin Encik Tan boleh sentuh sikit terhadap anak dia ataupun orang sekeliling dia dalam keluarga. Kalau orang yang berlaku kan, apa kesan pada dia? Definitely kalau kita tengok kesan kan, sekiranya benda dilapor, of course dia akan kena MAD, akan ada redit lah. Maksudnya hukuman yang melibatkan perundangan. So maksudnya apabila hukuman melibatkan perundangan, definitely in another way we cannot say that, but in another way somehow destroy seseorang kehidupan. Kalau dalam jawatan awam kita, kalau kita terlibat sekali je benda tu, dia terlibat rekod je benda tu, boleh kita terus didapatkan. Sebab dia senang je lah, when it comes to something yang melibatkan benda tu, you related to your reputation. So your reputation dah rosak, macam mana nak teruskan kehidupan? Walaupun banyak orang rasa macam seronok benda tu kan, tapi benda tu dia kena fikir. Itu pertama sekali lah kepada pelaku tersebut tindakan kesalahan. Tapi kalau contoh dia tidak dilaporkan, dia mungkin tak sedar, dia akan buat lagi. Dan orang akan sedangkan dia, terutamanya kalau dia adalah psikopat ke antisocial, macam mana dia tahu dulu. Sedangkan sebab tak salah dekat dia, sebab apa yang mereka faham tentang dunia ni adalah this is correct. So untuk pelakunya, untuk bangsa of course lah, related to PTSD. Kalau teruk sangat, tahu kan, post traumatic stress disorder. Kalau sangat teruk lah. Saya banyaklah kliennya, tapi saya tak pernah cakap dia viral sama. Ada juga virus berlaku, dan biasanya apa yang dia dapat dekat sekolah tu, dia buat lah, bukan dekat rumah tu, dia akan kena juga dekat sekolah. Definitely you boleh nampak tu different tu. PTSD tu, macam ada klien saya, dia tak percaya dengan percintaan. Kan dalam hati, asalnya discuss dengan dia kan, ingat dia benar tu, apa tak, dia kata sebab saya mak ayah saya macam tu, buat apa. Export sebab mak ayah dia bukan domestic violence yang typical yang kata, tapi mereka suka buat perang tinggi dalam rumah. Tak bercakap apa-apa. Ada. Lepas tu gunakan dia sebagai orang tengah. Faham kan? So maksudnya dia pun terlibat dalam tu. Dia panggil, kalau dalam family counselling, dia panggil triangulation. You involvekan isu konflik antara dua orang tu, involvekan yang ketiga. You boleh search, tak ingat sangat term tu, dia panggil triangulation. Tak ingat yang siapa yang panggil proven punya teori kata orang lain, dia dua. Tak ingat dah. Tapi dia masukkan anak dalam tu, dalam punya konflik tu. So itu berlaku dekat dia. So dia tak percaya lah dalam kehidupan. Dia rasa why I have to in this way. Tapi of course when you have
PTSD. PTSD adalah antara psychological disorder yang senang dikesan tapi susah nak dilawat. Macam mana you face? Macam mana diterima lah, tak boleh. Kalau yang teruk betul tu dia boleh siap mimpi, dia ada recurrent thought dan dia siap relate semua benda berlaku akan jump to conclusion. Kepada bangsa banyak orang psychological effect dia, dan tanpa-tanpa kalau contoh pergi sekolah pun kena abuse. Macam mana dari segi dia punya self esteem, macam mana dia lihat dalam dunia ini. This is what happen. Ini dah kira okay, PTSD sangat related dengan banyak isu lagi major depression disorder lah, yang menyebabkan depression, low energy lah, hopelessness dalam hidup. Mana macam mana benda berlaku. So itu bangsa, terutama kalau untuk anak dia lah, anak lagi yang boleh kata tu kan. Kadang-kadang mereka tak terlibat tapi tentu memberi kesan kepada pembangunan mereka. Baik itulah tentang dia banyak klien. Saya senang je kalau tanya klien tu, how's your family, kalau ada isu kan, tanya soalan tu. Itulah jawapan dia. Mungkin kebanyakan dia dah pada betul kan. Saya bercerai. Ada saya ingat lagi klien saya, tapi tak tahu dia nak komen bagaimana dia. Dia kata dia sangat, masa tu saya seram dengan ayat dia tu. Dia kata dia happy-nya. Dia tak boleh imagine saya happy ni, ayah dengan mak saya merebut untuk tak nak saya. Merebut anak saya. Maksudnya mak dengan ayah dia cerai, mak kahwin lain, ayah kahwin lain, dia tak boleh ikut siapa. Oh, so dia suka macam tu lah. Tak, dia punya ayat tu ada Ada ayat dia faham. saya suka ni tak pernah dia kesian. Until the moment dia bunuh diri, tapi tak cuba bunuh diri, ni lepas tu mak dia perasan, ayah dia perasan, ayah saya yang kau ayah dia kata, ayah dia tengah drive dia, rasa ayah dia berhenti, dia kata betul betul. So dia kata okay, itu mana pergi hospital. So pergilah. So baru dia start rasa macam sepanjang ni baru rasa ayah dia sebenarnya concern about dia. Baru dia sekejap sahaja. Tapi lama tak cukup, dia tak tahu apa. This is what we call lah, macam mana kesan dia. Saya rasa kalau cerita theoretical banyaklah kesan dia, tapi dia tak tengok lah. Padahal macam dia kata experience shape our belief. So macam dia percaya lah, kepercayaan belief system dia. So ada kesan lah, definitely ada kesan kepada bukan sahaja orang yang terima, orang yang buat, tapi orang yang menyaksikan lagi sakit. Terutamanya macam anak lagi nak pilih mana, satu ayah aku, satu mak aku. Kalau mak ayah korang gaduh, korang nak pilih bantu siapa? Kau bodoh kan, tak tahu landak lah kan. So to ask your child to choose, problem of yang adalah your support system. So itu berlaku. So banyaklah kalau cerita pasal kesan, of course affect emotional mereka, psychology mereka, how they believe. Dia punya belief system, mereka percaya dunia ni macam mana. Itu lah sepatutnya tempat paling selamat tu. So kalau dia dapat keluarga yang macam belah, so macam dia hilangkan harga diri kan juga kan. Dia hilang kepada self esteem tu. Macam kita katalah, kalau dia berkaitan, kalau you pernah belajar Maslow principles of hierarchies tu kan. Kalau you tengok Maslow tu kan, apa Maslow percaya kan, kita punya atas tu, yang atas sekali tu adalah self actualization dengan self esteemnya, betul kan? Kalau aku tak ingat lagi. Betul kan? So you nak sampai dekat self actualization, you must fulfill yang bawah-bawah ni dulu. So the first ni dekat bawah tu apa? Physiological keselamatan. Second tu adalah love and belonging. Baru kedua ni kan. Kalau dua ni pun tak fulfill, macam mana nak go for next? Itulah maksud dia. Jadi saya katalah, lima basic ni dalam kehidupan, salah satu adalah love and belonging. Kalau tak ada, dia tengah isu. Tapi cuma untuk klien-klien tu, saya sentiasa pesan dekat mereka, kita boleh pilih mak ayah sebab ini dah kita bawa rumah. Tapi you can choose. We cannot choose our previous family atau our nuclear family, but we can form our family. So itu je. Dia berpesan kepada dia supaya dia mengharaplah dan dia tak terus putus asa. Beratnya topik itu. Kau yang pilih. Okay, teruskan. So mungkin pada pendapat Cik Tan juga, dalam mereka yang menghadapi ataupun mengalami isu keganasan rumah tangga ni, adakah penceraian tu adalah salah satu pengakhiran yang baik untuk kedua-dua, ataupun better bertahan? Beratnya. Sebab kita pun tengok juga Cik Tan, sebab ramai orang still bertahan macam Cik Tan cakap tadi, sebabkan dia ada kebergantungan, rasa sayang, rasa dia boleh ubah sebagainya walaupun dia dah taruh. Kita kepada ni cycle of violence tu. So is it macam kalau kita sebagai orang yang mendengar orang-orang yang ada ni, adakah kita suruh cerai je ataupun macam mana? Macam
macam mana kalau berdasarkan pengalaman saya lah. Kalau suruh mereka cerai tak cerai. Kalau cerai mereka dah tahu kan. Tapi cuma bagi saya lah itu more personal lah. It's good untuk habiskan di sini. Kalau tak ada lah, tak kena lah. Tapi macam saya kata lah, hubungan ni adalah satu benda sangat konflik. I build up from the any banyak of conflict of interest lah atas kegunaan. I don't want to use the words, tapi the world macam tu kita bina hubungan atas satu sebab. Okay, kalau you put in this way, tak kisahlah kawan, friendship ke, relationship ke, we build relationship sebab ada satu needs kita, ada satu reason kita. So that's why kita jadi kawan, that's why kita jadi boyfriend, girlfriend, that's why kita jadi macam tu. So isu kenapa sekarang hubungan tu dikena putus apabila interest tu tak ada lah. So it comes to, tapi come to perkahwinan ni banyak bentuk. Dia macam mana? Boleh bagi cadangan tu. Apabila bagi cadangan tu kan, the first thing mereka akan fikir, terutamanya ada anak. Anak dengan siapa? Saya baca anak. Lelaki kalau boleh nak anak tu, dia nak aku. Makan. Oh boleh jaga anak tu ke tak boleh? So benda tu tapi kalau tanya saya kan, sesimpel tanpa fikir banyak benda, cerai adalah cara yang baik lah. Kalau betul-betul tak ada bahagia dua orang kan, so cerai je lah, let this thing end. Tapi apabila you cerai, kesan kepada anak tu, how? Macam mana anak tu? Jadi bagi mereka bila itu, I think this is the coolest question. You nak ikut siapa? Ayah ke mak? Kalau aku tanya korang boleh pilih benda tu? Saya tak boleh. You suruh pilih antara salah satu. Macam Dia menjawab soalan macam parents saya dia bercerai, dia orang bercerai. Parents saya. So macam daripada kecil satu sampai daripada 2 tahun sampai 4 tahun. Sampai jam 4 saya duduk dengan bapa saya. Lepas tu dah berjanji dia orang tu bila saya dah masuk sekolah nak mendengar, saya duduk dengan mak saya. Tapi dalam masa sama juga saya balik ke rumah bapa saya lah, macam tu. Kalau itu adalah perceraian atas perjanjian yang sangat matang. Sebab ada je, tapi kita tahu juga ada certain partner juga dia cerai, tapi atas sebab mereka tahu okay, we are not stupid to each other anymore, let's build our life. So tapi anak tu share 3 tapi for information, kalau cerai, kalau anak tu bawa usia 18, dan kalau side perempuan tu di economically stable, anak tu bawa dia wajib bawa dia lah, sebab dia ibu kan, until 18. Tapi kalau contoh dia economically tak stable, okay, tak ada ni, so lelaki tu boleh try to dapat balik. So tapi itulah macam saya kata tu lah, you have to think about that. Dah betul-betul dah cerai, so macam mana sedekah anak tu perlu sama dia. Macam tadi ayat saya bilang kan, saya kata tu mereka merebut anak saya. Nampak tak ayat tu? How betul-betul impact kepada mereka, dan mak ayat tu dah cerai more than 20 years or 10 years. Dia ingat sampai sekarang. So benda tu kalau tanya saya, dia banyak method. Kalau when it comes to conflict kan, satu method, first of all we go for, can we change what happens? Ini yang pertama. If we cannot change, we go for adapt. Can we accept and adapt benda tu? Kalau tak boleh, we go for last option. Can we quit atau kita tinggalkan benda tu? So dia yang kita method. Tapi cuma kena fikirlah what's next, soalan yang kita cari. Tak janji semua orang cerai, parents broken family, dia tak bahagia. Tapi kalau tak urus dengan baik, itu memang tak bahagia lah. Terutamanya ini, contohlah Mak Ayah dah, bukan ni, terutamanya contoh Mak Ayah kau kan. Lepas tu ini dah kahwin lain, dia kahwin lain. Dia ada anak lain. Masing-masing ada anak lain. Masing-masing ada anak lain. So macam mana you nak maintain benda tu? Benda tu susah juga. Okay, lagi. Jadi kita tadi dah dengar daripada panel lain lah kan, tentang keganasan domestik, keganasan rumah tangga ni daripada perspektif dia. Cuma mungkin Cik Tan, ada tak perbezaan isu keganasan domestik ni dalam kalangan multi budaya? Mungkin dari Cik Tan seorang yang don't get me wrong, but kita just nak tahu daripada Melayu mungkin dia punya punca ataupun kesan dia macam ni. Tapi kalau dari dia sama Macam tadi berdasarkan yang ni, mungkin dia patuh pengaruh dada, raya Suhan juga macam tu, curang. Boleh tapi macam itu punca. Maksudnya anything happen, itu maksudnya punca konflik berlaku. Macam-macam benda. Tak, maksudnya kita nak tahu Cina tu Malaysia, kita punya culture kita lebih kurang sama. So kiranya faktor dia lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama je. Kenapa mak ayah kau gaduh?
Kenapa mak ayah aku kata kalau katanya kan kalau berdasarkan pendapat saya personal lah, sebenarnya benda tak jauh daripada duit. Betul tak? Conflict happens. That's why we say you must be economically stable baru you kahwin. Itu bukan mudah, itu penting. Apa? Sebab itu related to physiological needs, the basic needs. Tak ada duit, tak boleh survive, tak ada shelter, tak ada makan, macam mana you nak discuss more love tak ada. Tapi sama je. Cerita yang best. Bukan curang pun sama. Ada je kau ingat Cina tak curang. Ramai. Cina ni hantu yang berbeza. Tapi benda tu sama je. Cina tak benda dah. Kau yakin. Tapi benda tu tak stated dekat agama, walaupun benda tu haram, tapi agama tak specifically stated. Sebab Islam confirm akan, bukan kalau Melayu, Islam confirm. Kira Cina boleh free ke, tak ada ikatan dengan agama. Itu about everything that we like. Tambah lagi contoh berjudi. Lagi ya. Background. So kalau macam berjudi faktor, boleh jadi faktor juga kan. Boleh. Macam berkata Kalau berjudi kau menang tak apa, tak ada faktor. Tapi kalau kau tak menang faktor apa? Faktor kau. Tak on lah. Kalau tanya aku senang je, kebanyakan ni gaduh. Okay, ini more tu kenapa tu patut pasangan tu gaduh. Bukan kenapa domestic violence berlaku lah. Tapi kalau sebab tu senang je lah, macam tadi saya kata tu. Kalau bukan dia perempuan. dia lelaki curang. Yalah kalau tak kenapa tu orang gaduh. Tapi kadang-kadang benda tu is like I think maybe tak boleh you dah in relationship, you dah kahwin 2 tahun pun. So simple. It's more, kalau tanya saya more to tolerance lah. Tolerance lah. Betul kan? Orang yang ada pasangan. Sumpah tak ada. Dia dah boleh guna sumpah tu. Dia boleh kena sampai dia. Tapi ni yang dia paling je, obvious. memang senyum je. Tapi maksud saya tu kita gaduh sebenarnya dia boleh sesimple daripada macam saya pernah ada klien jumpa saya, dia tak tahan dengan suami dia, sebab suami dia yang ubat gigi tu. Oh, tahu. Ubat gigi 3 jenis yang tolak sampai atas. Ubat gigi suka hati suami dia tu. Itu pun boleh jadi isu lah. Benda yang Ni tak sesimpel itu pun jadi isu. Fazura tak dapat duit raya. Jadi isu juga. Tapi yang tu more to attention saya rasa. Dia benda tu more to attention. Dia macam just commercialize kan benda tu. Tapi this is what we call conflict happen. Kenapa conflict berlaku? Apabila 2 orang tu dia tak sama. Dia ada something happen antara 2 orang tu. Tapi it comes to satu benda je. Adakah you level of tolerance? Dan benda-benda tu banyak dia unik dia. Kau percaya dengan sebab satu isu ubat tu tak? Dia overlap. Dia banyak tak puas hati. Dia senang je sebab apa perasaan tak puas hati tu tak resolve. So kita bawa Jadi tak lain. So kita macam luahkan dia. Betul. Tapi kalau kita luahkan, kadang pasangan kita macam tak terima dengan kita. Macam It sounds okey lah. very personal. Okey lah. Okey lah pasangan dia tak terima macam. Okay. Alah, benda kecil je bagi je. Benda tu boleh tolerate tak? Boleh lah berubah untuk dia. Kan Kalau- setiga teori tak kau, dia boleh berubah untuk dia, you ubah. Kalau tak boleh ubah, boleh dah terima benda tu, you cuba terima lah itu dia. Kalau tak boleh, quit je. Kalau benda tu sesimple macam tu pun boleh gaduh. Apa kata benda yang besar? Bukan macam buat gigi So tu. bukan cari orang yang, kalau cari pasangan, bukan cari orang yang sama, cari orang yang complement. Janganlah pusing semua. Okay, next. So mungkin kita pergi soalan yang akhir lah kan. Kita pergi kepada soalan macam mana cara nak menangani isu keganasan lah. Mungkin sekarang ni kita dah tahu banyak usaha-usaha kerajaan yang dah buat. Contoh macam ada pusat perlindungan, talian kasih 15999. 15999. Tiga je. Kita ada ataupun banyak inisiatif kerajaan yang dah buat sekarang. Jadi apa yang kerajaan dah buat ataupun apa yang sedia ada sekarang yang kita boleh tambah baik supaya inisiatif sekarang ni adalah lebih mangsa je kan. Aku terlibat dalam policy maker ni, susah betul ni. Ataupun yang cik tak tahu. Tapi yang pertama sekali saya rasa apa inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan sekarang tu dia mesti somehow effective. Kalau tak strategis kita tak akan drop. Mesti ada something yang berlaku. Tapi saya rasa happynya sebab the power of social media. Walaupun social media kadang-kadang tu it sounds negative. Tapi itu satu macam mana sebab macam tadi kata tu lah, kenapa semakin banyak case report, sebab apabila mereka nampak someone very bold cerita dalam Twitter ke mana-mana dia cerita, lepas tu dia rasa macam dia get support system tu, so that I pun nak voice up benda tu. Sebab isu dia berkaitan dengan dulu, sebab dulu dia ada cara channel untuk reach up dengan seseorang tu, dia sangat limited. Now kalau you open up benda tu pun, tapi of course lah ada restriction lah kan. Dia cara dia lain. Tapi cuma bagi saya tu kalau betul-betul lah tu something, I'm not sure whether it have been done or not. Tapi benda tu memang saya sentiasa percaya satu benda tu, prevention is better than intervention.
pencegahan ada benda. Buat apa nak you nak bantu mangsa, ni tak kena dah PTSD jumpa saya. You nak bantu apa? Sedangkan kita boleh try something to prevention. I believe that kerajaan buat banyak benda tu. Tapi prevention tu kena start daripada awal sekali. Iaitu dekat early education. Maksudnya dekat belajar. Bukan universiti you tak form dah. You dah ada konsep sendiri dah. You dah ada belief sendiri. Sebab macam hari tu lah, itu benda lain. Hari tu ada satu akta baru, dia tak baru pun, tapi dia tak ada tribunal lagi. Mungkin akta kekerasan seksual ada baru, tapi dia tak ada tribunal lagi, betul tak pergi ke sana lagi. So mereka buat satu bengkel melibatkan semua kaunselor semua orang, sebab dia lantik kita supaya kita boleh pergi reach up sekolah atau masyarakat berkaitan dengan gangguan seksual. The first thing kita highlight adalah apa itu adalah gangguan seksual. That's why it comes to definition, itu penting kok. Benda-benda yang penting ni macam tak baru je saya tahu, rupa-rupanya mengkurung ke atau curang, menggelapkan harta mangsa ke, buat orang tu ukut dia, buat dia takut ke, semua benda tu dikira domestic violence. Tapi budak tu tahu tak? Macam semalam saya baca dia kata kalau contoh hubungan intim secara perasaan pun dia anggap sebagai keganasan Boleh. rumah tangga. Maksudnya macam mana lebih direct ayat tu, maksudnya aktiviti seksual secara pasangan. Secara paksa dia tak nak, tak rela, tapi dia buat benda-benda yang tak patutnya. Contohlah macam seksual, melibatkan seksual makotism dan sadism. Faham kan? Macam keganasan seksual aktiviti yang tidak sepatutnya secara semula jadi dari segi hubungan seksual yang biasa, dia buat lebih daripada situ, itu pun boleh dikira sebagai keganasan. So tapi benda tu budak tu okay tak? Kita saya tanya. So mereka kata mungkin benda tu normalize kan? Betul. Dia normalize kan, kita ukit orang tu, kita ukut orang tu, normalize. So tapi benda tu mereka tahu tak sebenarnya benda tu adalah domestic violence. So bagi kalau tanya saya, I believe banyak benda tu benda kuat, tapi kalau tanya saya, against for me prevention is better than intervention. Go for sekolah, ajar mereka how, adakah benda ni adalah domestic violence. So macam how they reach out, dan apa yang mereka patutnya tahu, dan apa yang mereka patutnya tak payah takut. Sebab kebanyakan mereka tahu, kadang-kadang tahu tapi so takut. So they have to know. Sebenarnya even dalam pegawai kebajikan, kalau ikut dalam akta ini, dia boleh kena berita perlindungan. Maksudnya dia ada berita perlindungan tu, maksudnya dia boleh terus bagi macam security kepada orang tu. Dia ada provide satu safe place kepada bangsa tersebut. Betul, boleh. So kita kena reach out information tu. Saya rasa betul penting kalau tanya saya. So kalau contohlah tajuk keganasan rumah tangga tu dibawa ke sekolah sebagai satu program, itu sebenarnya lah, relevant. Tapi tajuk tu lah. Dia Tajuk tu. Dia kena catch. Macam hari tu kan saya pergi sekolah tu kan, takkan dah saya letak ni kan gangguan gangguan seksual bersama sekolah ni kan, tak. Kita akan cerita berkenaan dengan macam batasan apa ni, kita cerita. Tapi for me have to, sebab mereka dah sampai age, mereka dah differentiate lah benda tu. Itu salah satulah for me prevention is always better lah. Since now social media dah viral, use banyak mental, itu pendapat saya. Tapi dari segi polisi semua tu, saya rasa sekarang ada banyak akta untuk melindungi benda tu. So for me, Malaysia very aware untuk benda tu. Betul. Dan mungkin kena ada orang tu yang betul bantu. Kalau contoh lepas mereka buat report, what's next, itu yang kebanyakan mangsa yang risau. Macam apa nama, badi macam orang yang betul-betul contohnya di dalam dia guide sistem. Tapi it comes to sebenarnya Jabatan Kebajikan Malaysia, dia ada ni, tapi cuma jumlah pekerja tu meningkat. Kes tu meningkat, kes menurun. Dia macam contoh lah, macam mana in another way, macam contoh isu kesihatan mental tu sangat penting, kena bantu, kena jaga dan sebagainya, tapi pegawai psikologi tak banyak. Macam mana ada macam kita kena jaga kesihatan, tapi doktor tak meningkat di jumlah statistik tu. It's more about whether benda ni dia align tidak lah bagi saya. Dan saya rasa bagusnya kalau dia ada satu support group system yang untuk semua bangsa. Tak tahu tak ada tak benda tu rasmi ke mana, ada tak? Sebab saya nampak dekat luar negara ada macam support group system bagi semua bangsa, stay together and they feel I'm not the only one, dah how they encourage each other. Tapi benda tu akan suka untuk kita buat dekat Malaysia. Mungkin benda tu boleh diaplikasikan kepada kaum lelaki lah khususnya, sebab kita tahu kalau kaum lelaki dia macam malas, dia macam malu nak bercakap. Macam tu kau kena breakkan kepercayaan lelaki dulu. Ini bukan tanda kelemahan. Itu je. You kena break kepercayaan benda tu. Benda tu sangat penting sebab semua lelaki suruh korang jumpa kaunselor, walaupun ada gaduh betul ni, korang akan cakap apa? Tak apa, tidur je, bangun tidur kan. Betul kan? Contoh. So you have to break the belief system. Dan benda tu it takes time. Dia faham juga sebab we are Asian.
Asia punya belief system apa? Alah benda-benda berlaku dekat rumah tu jangan bagi tahu orang lain. Betul kan? air, Itu air rumah. Air. Tapi lain dengan western country okay. Faham? Okay. Kalau bantu. Yang last soalan tu memang saya rasa sekarang apa yang kita buat tu boleh teruskan, tak ada masalah. Tapi cuma kalau tanya saya, kalau dapat tingkatkan lagi untuk awareness, kesedaran, supaya mereka pun faham. Macam hari tu gangguan seksual saya pergi sekolah, saya cerita, kalau you buat benda ini, apa kesan kepada you? Kalau you masuk kepada penjara 10 tahun, masuk dia apa? Lagi dia takut. Itulah salah satu. Okay? Lagi? Ada apa-apa soalan? Tadi tapi dia terbang. Tangkap. Adakah disebabkan sosial media bila orang rakam domestic violence tu menjadi satu punca kenapa kita punya kesedaran meningkat? Boleh jadi juga. Itu boleh jadi sebagai satu contoh kenapa kekerasan domestic violence meningkat. Itu boleh jadi. Boleh juga. jadi mungkin. Depends on how macam mana. Terutamanya kalau contoh kalau kita lah sebagai pembaca berita tersebut, macam mana kita tapis maklumat tu. Dan kalau kita sebagai seorang dewasa yang ada anak bawah kita, macam mana kita ajar mereka untuk tapis maklumat tersebut. So benda tu sangat penting bagi saya sebab social media. So people are more aware how to be cautious. Macam contoh hari tu yang viral dekat apa yang spa tu kan, yang keras. That's why mereka society sekarang memang fokus dengan LGBT isu tu sebab awareness untuk semua orang. Tapi for me itu saya kata tu berdasarkan tapisan kita. Walaupun benda tu awareness, tapi kita tak boleh terlalu percaya dengan satu sumber. Kita kena ada reasoning. Sebab macam masa tu saya fikir mungkin ada orang betul-betul pergi sana relax je, tak ada buat apa-apa pun tiba-tiba kena. Kan, contoh pergi sana relax je, nak pergi spa, mana aku tahu ini spa LGBT ke tak LGBT pun kena tangkap, kena lock up, lepas tu kena fire, not fair lah. Mana aku tahu, masuk kedai tu ada si Johara pun dia jual babi ke belakang, macam aku tahu. Macam aku tahu. Until dia report benda tu, betul lah. Ada soalan lagi? Tapi kan kalau Tak macam ada, orang Ada tapi kalau macam orang yang sikit panas baran tu dia daripada kecil ke ataupun dia disebabkan dia punya pasangan tu jadi pandai baran? Saya rasa bagi tu motu kecil daripada how they been build up, bukan nature lagi kan, tapi nurture. Macam mana dia build up. You kena tengok balik dari segi angle management punya perspektif tu. Sebab itu mungkin cara keluarga dia untuk selesaikan masalah. So dia belajar, itu cara dia. Aku kena guna cara ganas ni. Selesaikan masalah. Betul. Tengoklah kontak dia persen dia tapi persen lagi. Yang tu kena. Tapi benda tu teori yang tak boleh percaya sangat. Macam saya kata, banyak perspektif untuk masing-masing. Dia semestinya tak bentuk ganas. Ganas tu motor fizikal. Kan, yang ungkit-ungkit, avoidant, tak apalah, abang pergi je lah, tak apa. Kalau saya mati, saya nak bunuh diri kalau abang pergi. Itu consider domestic violence. Yes, sebab diukur. Boleh jadi. Cukir emosi juga ni. Betul. Itu motor benda-benda yang dia tak panas marah. Okay. Lagi? Bahagia ke? Adakah anda bahagia? Adakah anda bahagia? Bahagia. Dia nampak tak macam tu dengan tu. Tiba-tiba dia jumpa saya kena domestic violence dengan saya punya pasangan. Contoh, ada soalan tak? Ke sebab dia tak nak keluar kita. Benda ni balik end kan kot. Jadi tadi Soalan? keganasan rumah tangga boleh pasangan. Okay, jadi kalau tak dapat soalan, saya ucapkan terima kasih dekat Encik Tan sebab sudi meluangkan masa untuk jawab soalan-soalan kami. Okay, so kami daripada pihak pelajar etika peradaban ucapkan terima kasih dan semoga apa yang Encik Tan sharekan ni bermanfaat kepada kami lah untuk yang membuat tugasan tentang isu ni. So, terima kasih Encik Tan. Boleh cerita? Dan bagi apa? Baca je lah. Tapi dia banyak lagi dekat ChatGPT Oh pagi ni, Amir akan buat Encik Tan punya. Ni. Oh, Kau rumusan